Solat sunat taubat boleh buat selepas waktu yang tiada solat lagi selepasnya, iaitu selepas solat subuh dan zuhur. Betul ke? Boleh ke solat sunat taubat selepas waktu subuh dan zuhur? Baik. Dia kata, kalau kita solat sunat taubat lepas sembahyang subuh dan zuhur, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Semasa nak betul, bukan lepas solat subuh dan zuhur. Yang dilarang solat ialah selepas subuh dan selepas asar, bukan lepas zuhur. Bukan larang semua solat. Solat yang tidak ada sebab dilarang. Maksud dilarang di sini bukan haram. Faham tak lagi? Makruh saja. Bapa pergi sembahyang sunat mutlak makruh ni. Nabi kata la salata ba'da subhi wala salata ba'da al-asri. Tidak ada solat selepas subuh dan tidak ada solat selepas asar. Tapi kalau ada hutang, boleh je. Contoh, kita nak pergi sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh dulu. Bila kita masuk dalam masjid, orang qomat. Allahu akbar. Dah tak sembahyang sunat. Tak dah lah. Kita pun sembahyang subuh dulu fardu. Lepas salam sembahyang subuh, kita sembahyang sunat subuh. Boleh. Faham tak lagi? Jadi ada sebab tak? Ada sebab. Lepas sembahyang subuh teringat semalam kita buat dosa, kita nak sembahyang sunat taubat padahal sembahyang subuh dah, boleh. Faham tak lagi? Jangan saja-saja nak sembahyang tanpa sebab apa-apa, saja nak sembahyang sunat saja. Maka tidak ada, bukan Nabi kata haram, tidak ada la solata, tak ada dah solat-solat sunat selepas solat subuh. Tak ada dah solat-solat sunat selepas solat asar. Maknanya lepas subuh memberehatlah berzikir, lepas asar memberehatlah pergi main bola contohnya. Tak? Nanti ada solat pula masuk maghrib. Tapi orang ni dia solat ada sebab. Boleh. Solat tahiyat masjid boleh. Solat hajat. Solat apa? Solat apa benda ni? Taubat boleh. Solat qada boleh.